Orang kata, oh, hampa pandai pada Imam Syafi'i lah kira. Benda sensitif. Boleh bin bapak walaupun kurang daripada 6 bulan ni. Orang marah. Saya beritahu tuan, perempuan ni ibu-ibu dengar tak? Tu yang kita nak buat dia, nak selesai dia boleh sebab apa? Dia kata padam muka lah siapa nak menjinak. Hang bukan padam muka dia, hang padam muka anak tu sekali. Bukan kita tentang fatwa negeri lain, tapi kita minta hal itu dibenarkan di negeri kita. Saya argue banyak tempat dan banyak menteri bila dengar dia kata ini patut selesai masalah. Itu fatwa perleh yang lain pada orang. Siapa tak ada orang malah dia di negeri yang lawan saya. Lepas tu berlaku pada cucu dia. Kita bukan tak hormat. Orang kata, oh, hampa pandai pada Imam Syafi'i lah kira. Nak tanya, kalau hampa tak terima mazhab Hanafi, hampa pandai pada Imam Hanafi lah kira. Yang tu cerita budak-budak Mengguli. Bolehlah berkelahi macam tu. Bukan dia berkelahi macam tu. Dia kira kita bila nak fatwa, kita mengimbangi pandangan tu. Bukan kita keluarkan ijtihad. Dia panggil tarjih. Antara pandangan ni, kita apply pandangan ni. Saya buat contoh sebelum nak pergi. Contoh yang sensitif. Supaya adil lagi. Lepas tadi habang hak syoknya. Hak tak syok dia tak habang. Hak benda sensitif. Boleh bin bapak walaupun kurang daripada 6 bulan ni. Orang marah. Saya beritahu tuan, perempuan ni ibu-ibu dengar tak? Satu orang telah berzina dengan satu orang, mengandung 4 bulan mengandung. Dia pun fikir kita kena nikah. So, lelaki tu ambil keputusan nak menikah dengan perempuan. Saya nak tanya, lelaki tu kalau dia lari, dia tak mau menikah, perempuan ni boleh buat apa? Boleh buat apa? Tapi kalau dia menikah, tanda apa? Walaupun dia buat salah, tapi tanda apa? Bila dia menikah, mai anak. Anak tu akan jadi bala sepanjang hayat dia. Sebab apa? Tak boleh bin dia. Bila tak boleh bin dia, budak tu lahir, dia pun mungkin dah bertobat dah. Ada orang pergi Mekah ke apa tobat. Bapa abang dia nombor 1 tu bin Abdullah. Katalah dia nama Abu Bakar ke. Abang dia tu bin Abdullah. Tak bin dia. Anak tu bila besar tanya tak pasal apa bin? Adakah dia kata ayah dengan mak lu buat jahat? Nama tu. Kalau buat jahat nak ajak kami macam mana? Lepas tu mai adik-beradik dia juga semua akan tahu ayah dengan mak tu dulu buat jahat. Betul tak? Dia pergi ke sekolah, cikgu akan tahu. Dia masuk universiti sampai dah tua balik raya pun hak abang seorang tu bin lain. 70 tahun hingga dia mati, dia duk tanggung malu tu sebab dia bertanggungjawab pergi menikah. Betul tak? Patutkah macam tu? Saya kata patutkah? Anak tu anak dia. Kita semak pandangan-pandangan ulama. Ada pandangan Hasan Basri, Muhammad bin Sirin, pandangan-pandangan ulama, hatta pandangan-pandangan ramai. Ibn Qayyim dalam sebahagian nuktar kita semak, bahkan ada usim buat kajian fatwa perleh yang kuat. Yusuf Qaradawi, bahkan Syekh Utsaimin di dalam sebahagian ungkapannya menunjukkan bahawasanya mereka menyetujui anak tu boleh dibinkan kepada bapa tu kalau pak tu kata tu anak dia. Memang anak dia pun. Kita tahu dalam mazhab Syafi'i memang tak boleh, tak payah habaq lah kita tahu. Dalam mazhab Syafi'i bukan saja tak boleh, bahkan pak tu boleh menikah balik dengan perempuan tu, dengan anak perempuan tu. Pasal dia kira nasab tak sabit. Dia kira perempuan tu tak kadang mengena dengan dia. Maksudnya kalau dia menikah balik boleh, pasal dia kata tak bin dia. Itu yang timbul lah.
Dia kata tak ada hubungan sama sekali. Sebab tu dia tak bagi bil tu. Nasab tak ada, pusaka tak ada, apa pun tak ada. Itu yang Ibn Taymiyah dan sebagainya kata, itu pandangan dia. Kita bukan kata dia ni apa, dia ada argument dia. Kata kalau menyusu pun tak boleh kahwin, takkan yang tu boleh. Tapi itu dia kata sebab bila tak kahwin, tak ada apa hubungan. Bila tak ada apa hubungan, jadi orang asing. Dia orang asing boleh kahwin. Tak apalah kita bukan kata pesalah mazhab tu. Kita kata kita tak pilih pandangan tu. Kita pilih pandangan walaupun pandangan ini tidak majoriti, kita kata boleh dibinkan dengan syarat pok tu tak bantah dah. Dia kahwin, kita selesaikan masalah dia. Tuan-tuan, puan-puan, 5,000 kes lebih dalam Malaysia, 500,000 kes ni bin ni Abdullah ni. Itu yang kita nak buat, nak selesai dia boleh. Sebab apa? Dia kata padam muka lah siapa nak berjinak. Hang bukan padam muka dia, hang padam muka anak tu sekali. Betul tak? Dia pergi tengok ni anak tak elok, padahal mungkin dia belajar agama rajin apa. Anak tak elok ni. Orang Melayu macam tu lah mulut dia apa. Macam mana kita nak kata kita nak berusaha menutup aib yang agama suruh tu? Kawan tu dah taubat pun, dah menikah dengan baik, anak pun anak dia. Ada pendapat kata tak boleh, ada pendapat kata boleh. Ambil lah yang kata boleh ni, bagi memudahkan menutup aib orang. Bukan kita tentang fatwa negeri lain, tapi kita minta hal itu dibenarkan di negeri kita. Saya argue banyak tempat dan banyak menteri bila dengar dia kata ini patut selesai masalah. Kalau tidak, ramai masalah. Saya tahu, saya pernah jumpa dengan majlis, saya pernah buat taklimat pada wanita UMNO, Tan Sri Syahrizad sekali dia mengungsikan saya masa tu. Dia pun pakat cerita sampai ada wanita yang menangis. Dia kata saya jumpa satu orang ni dah lari 3 sekolah dah kerana masalah bin ni. Malu. Dia kata biar padan apa kalau semua orang pakai bin Abdullah, lama-lama orang kata biasalah bin Abdullah. Saya biasalah zina. Betul tak? Kalau kita tutup, orang kata mana tak biasa. Itu fatwa perleh yang lain pada orang. Siapa tak ada orang malah dia di negeri yang lawan saya. Lepas tu berlaku pada cucu dia. Dia nak minta main pen sini. Saya kata dulu you lawan. Sebab itulah perasaan orang lain. Yang nanya siapa? Kita kononnya nak malu pak dia, mungkin pak dia. Satu lagi saya beritahu, bila orang tahu macam ni, orang yang menyebabkan puan wanita mengandung, dia tak mau kahwin lah dengan tu. Kalau dia kahwin, jadi masalah sepanjang hayat dia lah. Baik dia belah. Apa undang-undang boleh buat kat dia kalau dia belah? Suka sama suka. Akhirnya yang tanggung masalah siapa? Perempuan tu seorang saja. Di Indonesia boleh. Saya bukan kata itu pengukur benar ataupun salah. Tapi ini saya nak cerita tentang bagaimana kita di Perlis ni, yang dia kata Wahabi ke apa ni. Kita bukan Wahabi, kita cuba melihat benda tu dalam konteks yang lebih menyelesaikan masalah. Sebab tu ahli fatwa Perlis ni bukan orang Perlis saja, campur semua tokoh-tokoh hak terbilang dalam Malaysia ni, kebanyakannya ahli fatwa negeri kita. Habis satu-satu fatwa 2-3 bulan bahas dan tak habis lagi. Nak buat keluar satu-satu fatwa.